Dia tak minta tanah, dia tak minta senjata. Dia cuma cakap, aku nak roti dekat negara Tembikai. Seorang lelaki tua, nama dia Samir, menangis depan kamera. Bukan sebab dia hilang anak, bukan sebab rumah dia dah musnah, tapi sebab dia lapar. Dan dia cuma sebut satu benda, aku cuma nak roti. Masya Allah. 1 dari 5 rakyat negara Tembikai sekarang berada di ambang kebuluran. Anak-anak tak ada susu, orang tua menangis sebab perut dah kosong. Sebab negara haram kepung makanan, tutup bantuan, dan dunia masih kira statistik. Komen, roti, kalau korang rasa bila seorang lelaki tua menangis minta sesuap roti, itu bukti dunia ini dah lama hilang kemanusiaan. Like, komen, share dan save. Sebelum video ini di-delete, semoga share anda dikira sebagai salah satu dari perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Jika untuk sebarkan video ini terasa berat, lalu apa yang kamu sanggup lakukan demi agamamu? Alhamdulillah, kami sedang salurkan bantuan anda ke Gaza. Jom sama-sama kita bantu mereka. Klik link di bio atau di bahagian komen.